Hidup kat Labuan ni guys, memang tenang, tempat orang pencen. Tapi masalah dia nak cari makanan yang sedap memang susah. Orang cakap lah, aku baca dalam thread orang cakap banyak kedai makan dekat Labuan ni tak sedap air. Jadi kau kena pergi try makan-makan dekat Labuan ni. Jadi hari ni kita singgah dekat Salai Resto, satu-satunya restoran di Labuan ni yang menyediakan makanan berbentuk masakan orang Negeri Sembilan. Masak lomak cili api. Macam depan aku ni kita ada semangkuk daging salai masak lomak cili api. Datang bersama dengan satu set nasi, ada keropok, ada apa, cili hijau dengan ikan masin ni. Harga dia RM19. Untuk standard makanan masak lemak cili api harga KL RM19 ni kita panggil agak overpriced sebenarnya. Selalunya daging salai masak lemak ni kalau harga Semenanjung dia dalam RM12, RM13 tu top maksimum lah. So tak nak cerita banyak, kita hari ni datang kita nak try sendiri makan dia punya daging salai masak lemak. Kalau tengok rupa dia punya masak lemak cili api ni nampak macam sedap, tapi kita kena try dulu guys. Bismillah, kita cuba dulu Untuk RM19 portion daging dia okey lah, boleh lah. Labuan ni mana ada yang murah guys. Rata-rata makanan dekat Labuan ni mahal. Ni apa? Okay, thank you. Harga makanan dekat Labuan guys ni memang mahal. Dia tak sama macam dekat KL. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Kita try dulu guys. Bismillah. Ada rasa smoky, ada rasa lemak tu, tapi dia punya pedas tu tak ada guys. Dia ada rasa manis sikit lah, tapi pedas tu tak ada. Kalau tanya aku, dia punya pedas ni pedas level bayi umur 6 bulan. Untuk orang macam aku ni biasa pedas kena tingkatan 3 ke atas. Tapi yang ni boleh kata daging salai masak lemak. Dia bukan daging salai masak lemak cili api. Pada aku okey, cuma dia hilang satu benda yang kita panggil elemen yang penting dalam daging salai masak lemak ni. Pedas itu tak ada. Kalau kita tengok dia punya daging salai ni guys, dia punya daging ni, dia salai ni tak cukup matang lah, kita panggil. Dia salai tak lama sangat, dia salai mungkin sekejap je kot. Sebab daging dia ni kalau kita makan dia punya daging tu masih lagi kita panggil apa, lembut. Biasanya kalau kita makan daging salai ni, daging tu dia agak kering dan dia keras sikit. Yang ni daging ni lembut. Mungkin dia salai tak lama sangat macam kebiasaan orang buat lah. Tapi untuk orang yang memang selalu makan daging salai masak lemak cili api ni, pertama kali makan dekat Salai Resto ni, pada aku okey lah rasa dia ni. Cuma harga dia tu agak pricey sikit. Dia punya daging salai guys, portion dia banyak. Untuk RM9 pada aku okey lah. Sebab harga daging kat Labuan ni, kebanyakan daging kat Labuan ni tak ada daging segar, memang tak wujud guys. Yang ada daging frozen je. Rata-rata daging kat Labuan ni mostly semua daging frozen. Tapi kalau orang Semenanjung yang berdatang Labuan teringin nak makan masak lemak cili api, Salai Resto ni bolehlah sekadar menghilangkan kita panggil apa, craving tu. Tapi kalau nak dapat rasa masak lemak cili api daging salai yang sebenar, belum ada lagi aku rasa kat Labuan ni. Sebab yang ni manis, dia kurang pedas. Jadi berbekalkan RM19 daripada poket bini aku dapat makan daging salai masak lemak cili api semangkuk yang mana kurang rasa pedas, ada rasa manis. Daging salai dia tak berapa nak salai sangat. Dapat nasi ikan masin dengan keropok, apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Ni kira okey lah ni. Nak dapat yang lagi sedap sikit daripada ni, kena pindah balik Semenanjung. Sebab Labuan tak ada guys. Ini je yang paling best dekat Labuan.